matlamat penjajah-penjajah yang datang itu adalah untuk mengubah bukan hanya masyarakat yang dijajah tapi juga sistem ekonominya untuk melahirkan satu sistem ekonomi baru yang bergantung kepada hubungan ekonomi dengan negara metropol. Ya. Sistem kolonial kapitalisme ini juga membuka peluang untuk masyarakat yang dijajah untuk mengambil bahagian dalam penjajahan mereka sendiri. Kompleks. Oleh kerana itulah kita juga rasa tak tahu macam mana nak lawan ni, kerana ia seperti monster hydra yang banyak kepala. Kita potong satu kepala, keluar lagi kepala yang lain. Jadi kita tak tahu di mana pusatnya. Nah, ini poin yang dibangkitkan oleh Yanis Varoufakis ya, dengan wujudnya oligark kapitalis begini, di mana kalau kita nak melawan katalah satu konglomerat yang besar, pusat dia di mana? Pusat dia bukan di Amerika, bukan di London. Ia tak ada pusat kerana ia merebak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita di dalam podcast Sejarah yang Tak Diajar bersama Prof. Farishno, fellow profesor di ISTAK UIA dan juga merupakan profesor di Universitas Islam Internasional Indonesia. Prof, kita berjumpa lagi dalam episod yang keempat. Minggu sudah kita baru sahaja membincangkan, saya kira, topik yang besar, topik yang juga penting. Ya, kita dapat mengupasnya walaupun dalam 45 minit, tapi saya rasa syarat perbincangan minggu lalu dengan buah fikir yang saya kira penting untuk kita memahami keadaan dan fenomena tersebut. Dan saya kira ada juga beberapa bahagian daripada perbincangan kita minggu lepas, Prof. Mungkin kita boleh ada bahagian-bahagian yang boleh kita tarik untuk bawa masuk ke dalam perbincangan minggu ni. Saya rasa kita masih lagi membincangkan mungkin tentang budaya yang saya kira bagaimana pengaruh kapitalisme ini masuk meresap dalam budaya kita dengan sangat halus, dan seperti tidak ada sebarang proses perlawanan ataupun dia diterima tu seperti mana ia adalah semula jadinya. Kan, sebagaimana kita tengok elemen-elemen apabila kita menilai diri kita berbandingkan dengan orang lain, kejayaan individu, khususnya pastinya bila kita melihat sesuatu tu pada neraca ekonomi lah, nilai ekonomi. Saya rasa kehalusan itu yang masuk meresap sehingga ia diterima secara dengan baiknya, secara semula jadinya, itu telah mengubah lanskap budaya masyarakat yang asal. Telah mengubah cara fikirnya, cara kita berinteraksinya, semuanya berubah. Mungkin Prof ada komentar tentang bagaimana kehalusan kan? Mungkin kita dapat memula dengan kita menunung kembali kepada sejarah ya, bagaimana fenomena ini wujud, bagaimanakah kapitalisme yang kita lihat hari ini ya, datang ke rantau kita iaitu Asia Tenggara dan jugalah Asia dan Afrika yang telah dijajah ya. Jadi saya rasa kita balik kepada Syed Hussein Alatas. Dan beliaulah yang menumpukan istilah yang saya suka, iaitu colonial capitalism, iaitu kolonialisme yang didorong dan didukung oleh kapital. Nah, ini satu yang sangat penting kerana beliau telah membuat satu perbezaan ya, antara jenis kolonialisme moden, iaitu daripada abad 18, 19, 20 dengan kolonialisme zaman lampau, zaman dulu lah, zaman klasik dulu ya. Nah, bedanya empire-empire yang wujud daripada abad ke-18, 19, 20 tu kita lihat merupakan empire bisnes sebenarnya. Ya. Ia adalah sejenis kolonialisme yang didorong oleh kuasa kapital, dan matlamat penjajah-penjajah yang datang itu adalah untuk mengubah bukan hanya masyarakat yang dijajah tapi juga sistem ekonominya untuk melahirkan satu sistem ekonomi baru yang bergantung kepada hubungan ekonomi dengan negara metropol ya. Jadi ekonomi di Asia, kalau macam Malaysia, Burma, India, akhirnya
semuanya menghala ke England, balik ke England. Jadi kita mengeluarkan bahan-bahan material, komoditi yang dibawa ke England, kemudian diproses dan dijual balik kepada kita. Nah, mengapakah kolonialisme ini berjaya? Dan ini poin yang saya bangkitkan, yang selalu saya mengingatkan pelajar-pelajar saya bahawa bedanya antara kolonialisme moden ni, kalau dibandingkan dengan kolonialisme zaman dulu yang bergantung kepada kekerasan, menggunakan kekerasan, adalah sistem kolonial kapitalisme ini juga membuka peluang untuk masyarakat yang dijajah untuk mengambil bahagian dalam penjajahan mereka sendiri. Jadi kita lihat apa yang berlaku apabila Inggeris, Belanda, Sepanyol, Perancis datang. Mereka membangunkan syarikat-syarikat dagangan kolonial. Dan mereka memberi peluang untuk masyarakat India, masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Malaysia untuk memainkan peranan dalam sistem kolonial itu. Jadi kita menjadi cikgu, menjadi anggota polis, menjadi kerani, menjadi accountant untuk syarikat-syarikat ini. Tapi justru itu dalam proses itu kita sebenarnya mengambil bahagian dalam penjajahan diri kita sendiri. Tapi itu penjajahan yang beri kita peluang. Nah, di sinilah kita lihat bagaimana halusnya sistem kolonial kapitalisme ini kerana ia tidak bergantung hanya kepada kekerasan, tapi ia lebih cenderung kepada sistem-sistem begini yang akhirnya membuat merekakan satu sistem masyarakat ekonomi yang aman, kerana keamanan itu penting. Apabila koloni itu aman, maka mereka dapat meraup untung. Tak guna kalau berperang tiap-tiap hari kan. Jadi mereka nak mengadakan satu sistem yang aman. Dan di situlah proses normalisasi itu bermula. Kalau kita lihat tadi kan disebut apakah simbol-simbol kejayaan zaman ini. Kalau simbol kejayaan zaman ini ada kereta, ada rumah kan. Gaji besar. Gaji besar. Tapi kan ini semua daripada abad ke-19 dah mula lagi. Kita lihat apabila syarikat-syarikat kolonial ini masuk, kapital ini masuk, kan, mereka memberi peluang untuk masyarakat Asia yang dijajah itu juga memainkan peranan-peranan seperti kerani, accountant. Zaman itu, jangan lupa abad ke-19, abad ke-20-an tu. Jadi, postman tu penting. Penting. Kalau kita lihat postcard gambar-gambar lama kan, postman kalau di Indonesia, di Dutch East Indies pada waktu itu, postman tu ada pakaian seragam dia ada lencana dia, ada badge-nya, ada topinya kan. Jadi itu satu penghargaan yang besar kerana individu yang menjadi postman di kampung di Jawa itu statusnya melambung naik kerana dia ada gaji. Dia ada kerja tetap, jadi statusnya dia bukan seperti petani lagi, dia telah menjadi sebahagian daripada sistem struktur pentadbiran kolonial pada waktu itu. Jadi ia menjadi orang yang berkuasa. Nah, kerana itulah begitu ramai orang di India, di Indonesia, di Burma, di Malaysia yang sanggup masuk dalam sistem ini kerana sistem ini sebenarnya juga memberi sedikit keuntungan dan status kepada mereka. Nah, logik itu masih kekal hingga hari ini. Jadi soal apakah kejayaan, apakah tanda-tanda atau simbol-simbol kejayaan, ada kereta, ada rumah. Ini maknanya kamu nak kena beli kereta lah. Kalau kamu nak kena beli kereta, kamu nak kena ada gaji. Kalau kamu nak ada gaji, kamu mesti bekerja. Kerja di mana? Bukan kerja independen, tapi kerja dalam sistem yang telah ditentukan. Jadi landasannya telah ada. Jadi kamu bebas. Kamu nak ikut atau tak ikut. Kita tak dipaksa. Jadi di situlah wujud rasa bahawa sebenarnya kita ada pilihan. Tapi benarkah kita ada pilihan? Kalaulah kata zaman ini, saya tak mau kerja, saya tak mau masuk dalam sistem ekonomi begini, saya nak adakan sistem ekonomi alternatif. Kita tak mau mengguna mata wang, kita nak berdagang secara barter trade. Jadi saya nak ayam, saya tukar ayam saya dengan beras. Boleh tak sistem gitu wujud dalam konteks zaman ini? Saya rasa tak boleh. Kerana hampir semua aspek kehidupan kita, daripada produktiviti kita, pekerjaan kita, kerja kita, semua telah ditentukan oleh norma-norma yang sebenarnya tak berasal daripada masyarakat kita sendiri.
tapi ia telah menjadi norma-norma universal, ya, global. Nah, di situlah kita di sana. Pada saat ini, inilah kedudukan kita. Posisi kita dalam sejarah umat manusia adalah di situ. Tapi Prof, mungkin kalau kita melihat lah dalam budaya tradisi kita kan, saya masih ingat lah kalau kita even waktu kita kecil-kecil dulu, waktu kita ada kat kampung kan, kalau kita ada majlis kenduri ataupun hari raya, kita seronok betul pasal dia menjadi sebuah semacam satu acara budaya yang menghimpunkan kita bergotong royong. Tapi lama kelamaan benda tu terhakis, budaya dalam masyarakat tu. Kita akan hidup dengan sendiri-sendiri ataupun sifat individualisme tu semakin tinggi lah. Khususnya kerana kita mengejar sesuatu yang kita sebut sebagai cita-cita baru kita ni lah, pengaruh daripada kapitalisme tu. So, bagaimana Prof daripada sebuah sistem kapitalisme itu boleh merombak sebuah sistem masyarakat yang tradisi yang telah berkukuh lama dalam di tempat kita? Mungkin kerana pertamanya, semua tradisi, semua sistem sosial tu adalah subjektif, ya, dan dia ditentukan oleh proses-proses sejarah. Jadi tak ada mana-mana sistem sosial yang benar-benar kukuh, kerana semua sistem sosial itu merupakan fenomena sosial. Ia berubah mengikut zaman. Jadi perubahan itu adalah satu yang normal. Ya, itu bagi saya tak khawatir, ya, melihat perubahan tu. Tapi soalan yang kita nak kena tanya itu adalah apakah budaya ini berubah, tapi berubah ke arah mana? Kerana arah itu akan menentukan apakah pengaruh yang paling besar. Ya. Jadi balik kepada hari raya zaman kita kecil-kecil dulu kan. Ingat tak kad raya? Kan kad raya kan dulu zaman tu duit raya 20 sen je lah. Ya, 10 sen pun itu banyak tu. 10 sen, 20 sen, dan ada kad raya. Jadi kita kirim kad raya. Saya masih ingat bila kecil-kecil dulu, bila dapat kad raya tu kan kita ikat. Macam kalau kan ikat kan, kita ikat kat dinding, kat pintu kan, ikat kad raya. Nah, kad raya hilang. Ya, kad raya. Mana ada? Tak ada siapa yang kirim kad raya. Kenapa? Kerana kad raya itu, ekonomi kad raya itu hilang, pupus langsung, kerana digantikan dengan kad-kad virtual yang dikirim melalui social media, melalui WhatsApp, phone, ya. Jadi satu teknologi ini menggantikan teknologi yang dulu. Jadi ini proses yang kita dapat kaji. Tapi soalannya, apabila kad raya, ya, objek kad raya itu hilang dan digantikan dengan kad virtual yang dikirim melalui katalah Messenger ke X ke WhatsApp, apakah berlaku perubahan juga dalam makna kad itu, ya? Kad dulu kan kita sign tulis sendiri, ya, tulis ada dedikasilah kepada kawan saya, saudara saya, adik saya, abang saya ke apa ke, dan elemen personal tu ada. Tapi sekarang kan semua dah menjadi generik. Kad pun ada evolusinya. Bila tahun 50-an, 60-an, kad tu ditulis sendiri. Dan kemudian ada kad yang dicetak. Jadi mesejnya dah ada dah. Tak payah, sign aja. Ya, sign. Lepas tu kita lihat perubahan. Jadi lama-kelamaan, makna yang ada pada kad tu pun menjadi semakin generik. Ya, elemen personal tu hilang. Ya, dia menjadi seperti objek lah yang dibeli jual. Kita beli jual. Dan sekarang dalam perayaan hari raya tu kita pun dah tak ada kad nak ikat, nak letak kat dinding, nak letak kat pintu pun dah tak ada dah, digantikan dengan image-image yang dijanakan oleh AI dan artificial intelligence lah. Dan saya rasa di sini kita lihat ini sebenarnya mencerminkan evolusi masyarakat Malaysia. Ya, bagaimana kita telah berubah daripada zaman hard copy kepada soft copy, sekarang kepada digital copy dan virtual copies kan. Nah, itu bukan masalahnya, tapi buat saya, apakah berlaku kepada kita dalam proses ini kan, di mana raya kita itu menjadi seperti yang disebut tadi semakin personal, ya. Jadi raya saya, my raya. Jadi wujudlah benda seperti ambil selfie, ya. Dulu kan sama saya handphone pun tak ada kan, masih guna telefon dial, jadi tak ada lah benda-benda seperti selfie ni semua. Tapi sekarang kan selfie ini menjadi bukti bahawa kita merayakan hari raya.
Kalau tak ada gambar, maknanya kamu tak ada. Jadi mesti ada bukti. Jadi untuk membuktikan bahawa kita merayakan hari raya itu, kita harus masuk ke dalam alam maya media sosial. Ya. Sama dengan kekayaan, sama dengan kejayaan. Kejayaan kamu tak berjaya selagi kamu dapat buktikan di X atau di Facebook atau di Instagram. Kalau tak ada buktinya, maknanya kamu tak berjaya. Jadi ini makna bahawa pada satu sisi kita menjadi lebih individualistik, ya. Semua saya, aku. Tapi pada saat yang sama status kita itu ditentukan oleh masyarakat luar. Jadi kita lebih dependent, kita tergantung kepada persepsi orang lain. Ya, jadi apakah kamu ni pandai, bijak, berjaya, kacak, kehuduh, ini semua masyarakat yang tentukan dalam arena media sosial ini. Dan dalam proses itu, benda-benda macam ni, simbol-simbol ini, inilah yang menjadi komoditi. Dan proses komodifikasi identiti kita tu telah bermula. Ya, sebab bila Prof sebut pasal komodifikasi budaya kan, saya rasa masih merenung contoh semacam mana kita sebut kalau dulu contohnya penentangan kepada consumerism. Jadi wujud kafe-kafe ataupun mereka yang secara personal mengukir almari sendiri, buat baju sendiri. Ya, buat baju sendiri. Itu kan sebagai satu protes kan. Tapi tak lama selepas daripada tu ada termasuk juga nilai estetik kan, nilai estetik. Sebab biasanya kalau kita produk yang masses ni kan, dia akan acuan dia kan seragam je kan. Jadi bila kita masuk ke kedai-kedai buku ataupun ke kafe-kafe yang saya baca lah di era 1800 abad ke-18, abad ke-19, ketika itu kedai buku, kedai kopi menjadi sebuah simbol perlawanan. Tapi berbeza dengan hari ini yang mungkin mengekalkan estetik yang sama, gaya yang sama, trend yang sama, kopi, intellectual, buku. Tetapi sebenarnya dia sudah menjadi Instagramable sebagai tujuan. Bagaimana secara halusnya alat-alat perlawanan, kalau mungkin Che Guevara sebagai contoh kan, ini sudah menjadi trend fashion kan. Dengan begitu halusnya alat perlawanan pun boleh untuk di kapitalisme ni mengubahnya menjadi sebuah komuniti lah. Jadi saya rasa halus. Ya kan, kerana proses komodifikasi itu ia tak berhenti, ya, pertamanya, ya. Dan apa saja pun dapat dikomodifikasikan. Jadi balik kepada Che Guevara kan, saya masih ingat bila saya kat universiti dulu, umur 20-an ya, muda-muda semua nak berdemo lah, nak berprotes, ya. Dan dari waktu tu pun saya dah perhatikan, adalah di kalangan kita, pelajar-pelajar universiti kan, ada yang pakai t-shirt Karl Marx, ada yang pakai t-shirt Che Guevara. Tapi akhirnya yang pakai t-shirt Karl Marx tu lah yang akhirnya kerja untuk Lloyds Bank. Yang pakai Che Guevara tu masuk Barclays Bank, jadi accountant, jadi financer, stockbroker, ya. Yang radical tu yang tak pakai simbol-simbol begini. Jadi kan ini kan ditulis dalam Marx, ya, the fetish value, di mana simbol-simbol itu ia akhirnya mempunyai nilai intrinsiknya sendiri, ya, di mana kalau memakai katalah warna merah tu makna radikal, kalau pakai ada pakai badge atau t-shirt Che Guevara tu maknanya radikal. Jadi radikalisme itu ada diberikan nilai bukan sengaja dari segi nilai mata wang, tapi nilai daripada dari segi social prestige, kan. Kerana maklumlah dulu bila kita semua muda, umur 20-an kan, kat universiti pun walaupun kita semua berjuang untuk keadilan sosial, masyarakat yang sama rata, tapi di kalangan kita pun ada yang nak jadi hero, ada yang nak glamour kan. Jadi itu dah ada. Itu memang saya rasa hakikat duniawi, manusiawi. Ini sebahagian daripada ciri manusia. Manusia ni walaupun kita adalah makhluk sosial, tapi competitiveness tu memang ada antara manusia, ya. Dan di sinilah, ini bukan kelemahan, ini ciri manusia, ciri duniawi, ciri manusiawi yang saya rasa kapitalisme itu petik. Dia faham, okey. Jadi kalau ada ini membuka ruang untuk logik kapital itu masuk. Jadi
buat saya yang penting ini seperti kalau kena COVID, macam mana nak cegah COVID. Kita nak kena cegah COVID, kita tak bagi COVID tu masuk. Jadi kita nak kena mula faham bagaimana logik ini bergerak. Dan kita nak kena faham dulu bahawa apa saja, termasuklah identiti kita itu dapat dikomodifikasikan. Nah, tanpa kesedaran itu, ramai orang tak sedar bahawa mereka sebenarnya telah dijadikan komoditi. Jadi seperti yang kita sebut tadi lah kan, kopi artisanal pun telah menjadi satu status symbol. Yang dahulunya kan ia bermula sebagai satu cara untuk menolak hegemoni syarikat-syarikat kopi besar. Jadi kita buka kopi individu. Tapi sekarang benda tu dah menjadi unik, eksklusif dan lebih mahal. Itu yang ironi dia. Lebih mahal, lebih elitis daripada kopi yang kita beli dalam tin ke Nescafe ke apa benda ke. Jadi ini menarik, dan saya rasa yang paling penting ialah kita nak kena faham bahawa proses komodifikasi ini adalah satu proses yang dinamik, kerana ia ada hidupnya sendiri dan ia dapat mengubah mengikut zaman. Jadi ia seperti air itu mengalir, dia mengikut lanskap bumi. Di mana ada gaung, air itu akan masuk dia jadi sungai, jadi tasik kan. Jadi kalau kita faham itu, saya rasa kita mungkin dapat mengawal diri kita sendiri jugalah dan memahami bahawa kita juga terpedaya, kerana kan temptation tu selalu ada, dan juga logik ini dapat mengesap masuk dalam hidup kita bila masa pun, dalam konteks apa pun. Jadi segala apa yang kita buat, okey, kata saya menulis buku sejarah, menulis sejarah decolonization, tapi walaupun tujuan saya adalah untuk memulakan proses dekolonisasi fahaman kita tentang sejarah kolonial dan pasca kolonial. Tapi zaman ini decolonization pula dah jadi trendy. Kan dah jadi trendy. Orang kata yang saya paling benci istilah seksi, subjek yang seksi. Jadi bila dah jadi seksi subjek, tiba-tiba meletup ada conference decolonization kat sinilah, kat sana. Nah, akhirnya ia menjadi industri. Ia menjadi industri di mana kan dulu ada industri dialog, ada industri security studies. Jadi trend-trend ini dalam dunia akademik pun wujud. Dan di sinilah kita lihat bagaimana logik pasaran itu ia sangat aktif, senantiasa, dia tak pernah tidur. Jadi kita pun tak boleh tidur lah, kita tak boleh lelap. Kita nak kena faham bahawa kemungkinan ini senantiasa ada. Dan kalau kita tahu, kalau kita faham bagaimana capital ni fungsinya, operasinya begitu, mungkin saya rasa kita lebih sensitif lah. Kalau tak, berlakulah fenomena yang kita sebut tadi tu. Sebab dia mengubah, termasuklah dari sudut estetika kan, Prof kan? Estetika kita sekarang ni ditentukan oleh bagaimana pasaran melihat estetika tu, kecantikan tu. Apa yang pasar kata cantik, maka itulah yang kita tergila-gila kan. Jadi perubahan itu dari hampir setiap sudut falsafah kehidupan kita lah direbut. Dan satu perkara yang lain lagi, tentang kenapa sebelum saya tadi saya tertarik dengan Prof bercakap tentang tentang bagaimana identiti kan, identiti politik pun sebenarnya sekarang boleh dijual beli sebab tak ada apa yang tidak boleh untuk didagangkan kan, dalam faham kapitalisme. Tetapi mungkin satu soalan, kenapa faham kapitalisme ni begitu cair sekali berbanding dengan faham-faham lain, Prof? Faham-faham lain yang mungkin bila kita cuba untuk nak mempraktikkannya ataupun cuba untuk nak mengenakannya, nak impose dia tu, dia semacam datang satu trigger. Tapi faham ini apa yang membezakannya dengan faham-faham lain? Dia begitu cair. Ada, saya rasa banyak sebab mengapa ini berlaku. Tapi salah satu ciri logik kapital ini adalah ia tidak didorong oleh apa yang dikatakan istilah Inggerisnya final moral vocabulary. Kalau kita lihat projek-projek politik yang lain, tak kiralah sosialisme, komunisme, liberalisme, ia didorong oleh satu idea, matlamat. Kita ingin melahirkan masyarakat begini.
Kita nak masyarakat yang adil. Kita nak masyarakat di mana wujudnya konsep kemanusiaan universal. Jadi ini menjadi objektifnya. Tapi kapital sebenarnya tak ada objektif. Ya. Ia hanya ada logik. Logiknya adalah untuk mengkomodifikasi segala apa yang mungkin untuk meraup keuntungan. Jadi kita lihat, oleh kerana itu dari segi moral flexibility-nya, kapitalisme ini sangat fleksibel. Ia sangat fleksibel. Ya. Okey, bagi contoh ya. Kalau kita lihat ekonomi barat, ya, daripada ujung abad ke-19, awal abad ke-20-an, setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum itu, kalau lihat, adalah kita tengok iklan-iklannya, dari Amerika ke apa ke, model masyarakat Eropah pada waktu itu, hinggalah tamat Perang Dunia Kedua adalah masyarakat patriarchal. Ya, lelaki kerja, isteri kat rumah. Ya, jadi itu modelnya. Ya. Dan model itu diulangi berkali-kali dalam iklan, propaganda. Ini cara hidup. Jadi wujudlah sistem ekonomi. Jadi lihat, kebanyak kemajuan material yang berlaku di barat, ya, benda seperti mesin cuci pakaian, oven, fridge, peti ais. Ini semua untuk membantu mengekalkan situasi domestik pada waktu itu, kan. Jadi ini semua dijual sebagai alat-alat untuk membantu wanita kekal di rumah. Okey. Nah, setelah itu berlakulah revolusi sosial di mana wanita mula belajar, keluar. Dan saya generasi X, ya. Ini generasi di mana mak bapak duduk keluar. Ya, mak bapak duduk keluar. Jadi logik kapital tak berubah. Ia hanya merubah bukan dari segi matlamat moralnya, tapi ia faham bahawa okey, lanskap sosial telah berubah. Dahulu yang dapat gaji lelaki, sekarang lelaki dan perempuan. Jadi sekarang kita ada dua market, ada dua pasaran. Jadi ia dapat memperluaskan lagi skopnya. Jadi wujudlah, ya, fashion baru, gaya hidup baru, sistem ekonomi baru. Satu lagi contoh adalah pakaian kanak-kanak. Youth fashion, children's fashion. Dulu mana ada children's fashion, ya? Zaman nenek moyang kita dulu, kanak-kanak pakaiannya sama dengan mak bapak dia. Sama. Ya? Tapi setelah Perang Dunia Kedua, ada surplus income. Jadi ada wang ekstra. Dan mereka kata, oi, kan ini bagus. Kita sekarang ada period aman, ya? Tak ada perang, tahun 50-an, 60-an, dan di situ ada surplus income, banyak wang. Jadi mungkin kita dapat membuka ruang lagi untuk produk-produk yang baru. Jadi wujudlah youth fashion. Jadi pakaian untuk kanak-kanak. Ya? Jadi ini menjadi industri yang baru. Dan anak-anak pula bila lahir, masuk langsung dalam ini. Dan mereka dibiasakan dengan budaya konsumerisme begini. Jadi kanak-kanak pun tak mau pakai pakaian seperti mak bapak dia. Dia nak pakaian khusus. Ya? Pakaian kanak-kanak, fashion kanak-kanak, gaya hidup kanak-kanak. Nah, ini menjadi, ya, komoditi yang dapat dibeli jual. Jadi kita lihat, sebenarnya apakah kapitalisme mendukung patriarki? Tidak. Apakah ia mendukung feminisme? Tidak. Ia menyokong apa pun selagi ia dapat memperluaskan pasarannya. Jadi logiknya itu untuk memperluaskan pasarannya. Jadi mana-mana grup baru yang wujud tu dapat dikomodifikasikanlah. Dari sinilah kita menyentuh politik identiti. Karena kan sekarang yang trendy lah, yang woke tu adalah identity politics. Jadi wujudlah kategori-kategori baru, kategori etnis baru, kaum baru, gender baru. Dan tiap-tiap kelompok ini ada identitinya. Dengan identitinya adalah simbol-simbolnya. Dan segala simbol-simbol ni dapat dikomodifikasikan. Ya. Jadi seperti youth fashion, sekarang ada fashion untuk grup-grup yang baru, grup etnik yang baru dan lain-lain lagi. Jadi yang seronok, yang tersenyum-senyum, tersengih-sengih ni adalah producer lah. Ya. Kerana kan mereka tahu, bagus ni. Ya. Dengan wujudnya banyak identiti baru ni, ini kalau dalam falsafah kita panggil subject positions, new subject positions begini. Jadi maknanya ada banyak konstituensi yang baru, kita dapat menjual balik kepada mereka identiti mereka. Jadi kalau kamu nak identiti yang cool mesti macam t-shirt Che Guevara tu kan ada, kita jual. Kamu nak pakai t-shirt Hitler pun kita boleh jual. Kamu jadi tak kira kiri ke kanan ke, atas ke bawah ke, macam mana pun asalkan kita dapat jual, kita akan jual.
Dan ini samalah masuk meresap kepada benda seperti hari raya, hari Natal, tahun baru Cina, semua telah dikomodifikasikan. Ya? Jadi saya rasa betul atau tak, salah atau tidak, ini bukan soalannya buat saya, tapi saya dari perspektif sejarah. Saya tertarik kepada idea ini kerana buat saya ini bermakna kita dah memang sampai ke satu poin dalam sejarah manusia di mana kita telah sampai ke tahap post-industrial society, late capitalism, ya. Nah, dengan ini membawa logik yang baru. Jadi perjuangan dulu, perjuangan kelas itu dah tak ada dah. Dah tak ada. Mana ada revolusi kelas ya zaman ni? Tak ada gerakan pekerja lah. Adalah tapi lemah. Kerana semua ditenggelamkan oleh politik identiti yang baru. Ya. Mungkin Prof boleh sambung lanjut kan, mungkin sebab saya melihat kalau dulu kita sudah melihat bagaimana kesan kapitalisme ini ataupun kepada kesan kapitalisme kepada budaya masyarakat yang Prof dah sebut tadi tentang perubahan itu memang akan berlaku, tetapi ke arah mana kan. Tetapi mungkin ada perbezaan bila Prof sebut tentang late kapitalisme ini kepada perubahan yang mungkin berbeza daripada kapitalisme sebelumnya lah, kesannya kepada budaya masyarakat. Late kapitalisme ini iaitu kapitalisme saat ini yang saya rasa salah satu cirinya adalah kapitalisme awal itu bergantung kepada industri, ya, manufacturing industry, proses membuat benda, ya. Tapi kita telah bergerak, banyak ekonomi di dunia saat ini tidak lagi membuat apa-apa. Lihat ekonomi Amerika, dia tak membuat apa, dia membuat senjata je, ya. Tapi dia telah menjadi service economy. Dan ini berlaku di banyak negara terbangun, di barat khususnya, di mana kita telah bergerak kepada service oriented economy. Jadi finance, data, IT dan ini kan. Jadi kita tak membuat benda lagi, ya. Kalau zaman dulu, Amerika kan dulu terkenal membuat kereta. Objek itu, kereta yang kamu pandu itu datang dari Amerika. Tapi sekarang kan industri ini dah lumpuh, ya. Zone industri di Chicago itu kan dah hampir pupus, mati dah. Semua jadi rust belt di sana. Jadi digantikan dengan ekonomi baru. Nah, dalam konteks ekonomi baru inilah kita sekarang gerak kepada ekonomi maya, ya. Kripto itu bukan benda, ya. Ini idea, kita menjual idea dan ini semua spekulatif. Hanya spekulatif. Nah, dalam konteks begitulah saya rasa beza yang paling besar adalah sebagai satu spesies manusia yang membina dunianya, ya, membina kota, bandar, kilang dan lain-lain lagi. Kita sekarang ni telah bergerak, kita dah sampai ke satu tahap di mana proses production itu semakin kurang, tapi aktiviti ekonomi itu semakin rancak, ya. Rancak kerana banyak aktiviti ekonomi itu hanya spekulatif, ya. Ini sebenarnya berjudi, ya. Kripto ni semua berjudi kerana tak ada benda yang dibeli jual, ya. Tapi yang menarik dalam proses itu, kita juga merekakan benda-benda baru untuk membeli jual. Termasuklah identiti. Termasuk identiti. Nah, sini saya rasa kalau kita melihat generasi muda, yang saya khawatir adalah apakah masa depan anak-anak muda. Bukan hanya di Malaysia, tapi di seluruh dunia, ya. Pelajar-pelajar saya di Germany, pelajar-pelajar saya di Jepun, pelajar saya di Indonesia, semua menghadapi masalah yang sama. Kita mendidik mereka di universiti, ya, di college, di universiti untuk menyiapkan mereka untuk hidup di dunia. Tapi dunia apa? Apabila mereka dah lulus, nanti masuk dalam ekonomi di mana satu demi satu bidang-bidang yang dahulunya dianggap bidang yang stabil, ya, sekarang dah hilang. Banking, bukan dulu, ya, zaman mak bapak kita kan dianggap kalau masuk banking tu kerja bank, kerani, kerja 30 tahun, 40 tahun, kemudian pension, ya, kerana tak akan hilang, itu kerja yang stabil. Mana ada kerja yang stabil? Sekarang semua ni digantikan dengan AI. Jadi saya rasa tak adil lah kalau kita salahkan anak-anak muda kalau mereka merasa takut, kecewa, gelisah. Kerana kegelisahan tu saya rasa adalah satu yang real. Ini memang merupakan satu ancaman untuk hidup mereka. Tapi apakah solusi yang diberi? Tak apa, jangan risau. Jadi content creator, buat podcast, dan kamu dapat wang melalui advertising. Dan saya rasa ini merepek lah. Kerana kan kalau
generasi saya dululah, ini tak dianggap kerja. Ini tak dianggap kerja. Ya, selagi kita tak membuat sesuatu, kita tak ada production, itu tak dianggap kerja. Nah, di sinilah bezanya. Dalam period era late capitalism ini, production is no longer important. Productivity, kita selalu dikecam kan, productivity mana-mana, KPI. Tapi apa yang dibuat itu, productivity itu bukan lagi benda, objek, kereta, kapal terbang, bangunan, ya, tapi idea, konsep, advertising idea kan. Ini yang diharapkan. Kemudiannya Prof, saya rasa mungkin impak daripada dulu sehingga kini, saya rasa dia tetap menjadikan kita ni manusia humble, manusia kapitalis lah. Self achievement, semuanya tentang hal diri sendiri, dan akhirnya dia mencetuskan mungkin yang kita sebut sebagai saya tak tahu kalau Prof boleh bersetuju atau tak, krisis budaya kemudiannya. Kerana mungkin kita akan berhadapan dengan satu situasi iaitu kita ni banyak kerja, tapi sebenarnya dalam keadaan kita banyak kerja tapi mungkin kerja kita tu tidak bermakna sangat pun. Dia tidak memberi impak kepada masyarakat. Akhirnya tentang diri sendirilah, dan mungkin ekspresi tu pun banyak. Kita banyak berekspresi, tetapi refleksi tu kita kurang. Pasal keadaan sekarang dia tidak mengizinkan kita untuk ada masa untuk memberi refleksi, melihat, merenung. Tak adalah. Kita dah tak ada masa-masa benda tu. Merenung, membaca. Ya, membaca. Membaca, bertanya soalan yang benar, yang kritikal, yang penting. Memang tak ada masa, ya. Jadi kita sibuk. Ya. Kita sibuk, ya. Dan yang peliknya sekarang bila saya melihat, ya, gaya hidup pelajar-pelajar saya yang jauh lebih muda daripada saya, ya. Saya boleh jadi bapa kepada mereka ni kan. Dia ni sibuk sangat, tak ada masa nak baca langsung, ya. Tapi apa yang dihasilkan tu semua sama. Semua sama. Tesis yang ditulis sama, esei yang ditulis sama. Jadi baik kerja kat factory ke, kerja kat company ke, kerja kat universiti sama, kerana semuanya adalah emphasisnya adalah kepada productivity, tapi productivity ini bukan diukur mengikut nilai-nilai manusiawi, ya. Apakah sumbangan anda kepada masyarakat, apakah sumbangan anda kepada bangsa, budaya anda, tak ada, ya. Tapi asalkan benda tu keluar, ya, benda tu keluar. Jadi saya rasa kan ini proses commodification. Kerana kalau kita balik kepada Marx, kita balik kepada baca Bourdieu, Foucault, kita lihat proses-proses ini, semua ini bergerak serentak, ya, sebenarnya. Kerana ia satu sistem yang sangat kompleks. Oleh kerana itulah kita juga rasa tak tahu macam mana nak lawan ni, kerana ia seperti monster hydra yang banyak kepala. Kita potong satu kepala, keluar lagi kepala yang lain. Jadi kita tak tahu di mana pusatnya. Nah, ini poin yang dibangkitkan oleh Yanis Varoufakis, ya, dengan wujudnya oligark kapitalis begini, di mana kalau kita nak melawan, katalah satu konglomerat yang besar, pusat dia di mana? Pusat dia bukan di Amerika, bukan di London. Ia tak ada pusat. Kerana ia merebak, ya, dia masuk dalam hidup kita, struktur kita kan. Jadi ia di mana-mana. Dan inilah saya rasa, kerana inilah sangat penting untuk kita faham bahawa dunia yang ada saat ini adalah dunia yang dibentuk oleh proses-proses yang sangat kompleks. Tapi kalau masyarakat kita tak fasih dalam sejarah politik ekonomi, bagaimanakah mereka nak faham benda ni, ya? Jadi wujudlah di situ rasa gelisah dan takut. Paranoia itu adalah kerana mereka tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Peperangan-peperangan yang kita lihat, dia serangan ke atas Iran, ini semua didorong oleh kuasa-kuasa kapital juga, ya. Ada juga faktor-faktor gini. Tapi kita nak kena faham, dulu kita belajar political economy. Kita sedar bahawa politik dan ekonomi itu berkaitan, kan? Kita faham. Sekarang kita tak lihat bagaimana fenomena yang baru seperti politik identity. Ini pun ada political economy-nya. Ya, ada political economy-nya. Nah, kalau kita tak fasih dalam isu-isu dalam disiplin politik dan ekonomi, maka kita anggap semua fenomena ini seperti fenomena semula jadilah. Ya, semula jadi. Tapi sebenarnya tidak. Tidak. Ada proses-proses yang mendorongnya, ada struktur-struktur yang mendukungnya,
Dan kalau kita tak faham struktur dan proses, maka kita macam berdiam terapung-apung lah di laut. Kita dibawa ke sana, ke bawah. Jadi kita ikut trend. Kita ikut trend. Yang buat saya yang saya paling khawatir lah kalangan, kerana saya pun ada anak kan. Bila anak-anak saya remaja dulu, saya selalu ingatkan anak-anak saya, kamu nak sangat jadi cool, nak sangat jadi cool. Tapi coolness tu telah ditentukan oleh sistem pasaran. Pasar yang menentukan apa yang cool, apa yang tak cool. Jadi bila kamu, semua anak muda kan, memang ini proses normal ya, kita remaja, kita nak menjadi individu. Tapi dalam proses untuk mencari individuality kita itu, akhirnya kita mengikut pattern yang telah ditentukan. Kalau nak jadi individu, ya ini modelnya. Jadi kita ikut model. Jadi apabila kita mengikut model tu, hilanglah individu kita. Nah, inilah saya rasa perangkap yang kita tak lihat. Walaupun sebenarnya di depan mata kita. Tapi kenapa ini berlaku? Kerana saya rasa di seluruh dunia, dan ini bukan masalah Malaysia, ini masalah seluruh dunia, benda yang seharusnya kita belajar daripada awal lagi, politik, ekonomi, sejarah, ini diabaikan. Diabaikan. Dan kita pula digalakkan untuk belajar skills. Dulu macam belajar accountancy, finance skills. Sekarang kita digalakkan belajar coding, AI dan lain-lain. Dan tiap kali kita diberikan skills ni hanya menyiapkan diri kita untuk menjadi pekerja yang baik, untuk menjadi consumer yang baik. Ya? Nah, itu yang mereka nak. Nah, kalau kita tak faham, maka kita akan kekal lah dalam keadaan itu. Apa nasihat Prof? Saya kira bahawa kita berada di pengakhiran. Sebab saya kira bahawa kelemasan tu real, Prof. Dan siapa sahaja yang ada kesedaran ataupun berkesempatan untuk belajar sejarah, politik, sosial dan sebagainya, saya kira bahawa kebanyakan mereka hidup di tempat yang mereka ada sekarang tanpa mengetahui sebab musabab, asal muasal, kenapa dia berada di situ. Tahu-tahu beginilah dunia berfungsi dan terus hidup mengikut arus membawa mereka. Kalau Prof cakap pasal cool kan, nak jadi cool, akhirnya kita nak menjadi cool tu kita mengikut sebagaimana apa yang orang ramai mengatakan bahawa itu cool. Dan sebenarnya dia dah tak jadi cool. Yalah, memang. Semua orang nak jadi cool begitu kan. Jadi Prof, apa nasihat Prof untuk kita berhadapan dengan cabaran ni? Saya rasa pertamanya mula dengan bertanya diri kita sendiri, ya, kenapakah dunia begini? Ya. Jadi masalahnya kerana kita hidup di zaman yang begitu sibuk dengan begitu banyak tekanan, ya, tiap-tiap hari ya ada fashion baru, idea baru, trend baru. Jadi kita dibanjiri, kita dihujani dengan benda-benda ni tiap-tiap kali. Tapi kita nak kena berhenti dulu, ya. Nah, ini balik kepada poin, ya. Kita tak ada masa nak berhenti refleksi. Sedikit pun tak ada, ya. Jadi tanya dulu, kenapakah dunia saya begini? Ya, kenapakah saya di sini? Bagaimanakah kita sampai ke sini? Nah, di sini sejarah. Sejarah sebenarnya adalah sejarah proses. Jadi kita nak kena faham bagaimanakah masyarakat kita sampai ke sini, ya. Dan ada proses-prosesnya, ada ejen-ejennya, ada aktor-aktornya, dan kita dapat faham secara rasional, oh, sebenarnya keadaan ini bukan semula jadi, ya. Tapi telah ditentukan oleh faktor-faktor kehendak-kehendak dan agenda-agenda tertentu. Kalau kita kenal, mungkin kita dapat mulakan proses refleksi. Tapi kalau kita tak dapat bertanya, tak mahu bertanya. Nah, ini masalahnya. Banyak orang tak mahu bertanya kerana takut pada jawapannya. Kerana mungkin jawapannya adalah kita dah sampai ke tahap jahanam dah. Hampir tak boleh buat apa dah. Ya. Tapi saya mungkin kerana saya masih generation boomers, ya, masih percaya ada optimisme untuk masa depan, saya rasa kita masih dapat lawan. Satu lagi yang penting saya rasa adalah kita sebenarnya ada kuasa. Banyak yang saya lihat student saya dia tak habis-habis dengan handphone dia. Dia kata, oh, benda ni menguasai hidup saya, ya, social media menguasai hidup saya. Tapi saya ingatkan pelajar-pelajar saya, yang buka akaun tu kamu, kan?
saya rasa Mark Zuckerberg tak masuk rumah kamu tengah malam bawa parang paksa kamu buka akaun Facebook. Dia tak letak pistol kat kepala kamu. Kamu yang buka Messenger, kamu yang buka X, kamu yang buka Twitter, ni semua kamu yang buka. Jadi sebenarnya semua syarikat ini balik pada Yanis Varoufakis kuasa oligark dan kuasa konglomerat. Konglomerat seperti Amazon tu kuat. Banyak orang benci kat Jeff Bezos. Tapi yang buat Jeff Bezos tu kaya siapa? Kamu yang beli dengan Amazon. Kalau kamu stop, kamu boycott. Saya generasi dulu, kita masa tu lawan apartheid. Kita lawan bukan hanya apartheid di Afrika Selatan tapi Israel. Jadi kita percaya boycott tu ada kuasa. Dan sebenarnya kita semua ada kuasa. Kuasa yang ada di tangan kita sebenarnya tu hebat. Kalau kita pilih tak mengguna benda ni. Kalau cuba kata satu hari 50% pengguna TikTok buangkan app tu, hari tu juga TikTok mati. So bayangkan, itu kuasanya yang luar biasa yang ada di tangan kita. Sebenarnya kita berkuasa, hanya kita tak sedar. Dan itu soalannya, kenapakah kita tak sedar bahawa sebenarnya kita berkuasa? Dari saat mana, bilakah kita lupa bahawa kita ini adalah manusia yang mempunyai kuasa agency, rational agency. Nah, itu yang kita harus tanya. Wow. Saya rasa itu antara persoalan penting untuk kita mengajak untuk kita mengembalikan kesedaran kita, Prof. Dan kuasa kita. Ya, dan kuasa kita. Wow, perbincangan ni sebenarnya memberi kesan yang besar kepada saya. Betapa bahawa kita dah dia semacam apa tau, Prof. Saya membayangkan kita duduk mandi dekat air terjun, lepas tu kita duduk dalam kawasan yang berpusar, kita berpusar tu sehingga kita dah tak nampak lah dekat atas yang kita tahu kita akan lemas kan. Jadi dan jalan keluar dia tu sangat bergantung kepada saya rasa kesedaran kita, kekuatan kita dan kita kena menerima hakikat. Saya rasa adaptasi ni pun penting, Prof. Yalah, barangkali kita tidak boleh hidup dalam keadaan dunia yang kita menolak segala-galanya apa yang berlaku dekat atas dunia ni, sebab akhirnya dunia ni sentiasa bergerak. Tetapi persoalan penting yang Prof sebut tadi, ke arah mana kemudian yang kita berubah itu. Saya rasa itu adalah persoalan dan titik yang penting, dan itu harus untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Prof, terima kasih untuk perbincangan untuk episod minggu ni. Kita jumpa untuk episod akan datang, Prof. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Sejarah yang Tak Diajar.